Satu rabbit, dua rabbit. Ya, Assalamualaikum guys, selamat pagi. Seawal jam 6.15 pagi. Good morning, sunrise. Sunrise belum? Wih, buat siut angin. So, pagi ni kita akan mulakan dengan perjalanan untuk ke River Cruise, Pak Wang Chetty River Cruise. Kita dah book semalam dengan Alif, dah standby untuk ke sana. Let's go! Hi horse, morning. Take my horse. Wih, tinggi shoot. Ini kau letak gajang kepala saya. Ningge. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita telah pun sampai ke Chetty Pak Wang. Tapi rasa macam nak hujan. Alah-alah tak hujan lah. Sejuk boh. Pagi-pagi ni boh. Ni 4 bulan Ya. Astagfirullah. Macam mana tengok? Awak lah. Rai, tengok nampak tu. Ada. Janji. No, Abang Mano tak janji. Janji. No. Abang Mano tak janji. Dia punya confidence level prod. Gadis ayu prod. Kita dah naik River Cruise. Inilah kegusaran. Ini dah kira sampai tu. Kita naik boat dipandu oleh si Alif. Kami gambar? Di tu Orang Amerika. Taman monumen orang panggil. Ada 7 yang boleh masuk. Salah satunya ni Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa ni boleh masuk. Ada lagi ada Taj Mahal, ada Mekah pun ada ni. Dikumpulkan semua apa? Masjid yang terkenal di seluruh dunia letak kat sini. Dia replika je lah. Kawasan pergi mana? Ni Pulau Hajah Hasiah. Hajah Hasiah. Pulau Hajah Hasiah ni seorang owner. Dia seorang je punya pulau. Serius tak? Dia memang dia seorang je pulau tu? Ada lagi? Ada orang tu. Tak pasti ada kedok. Tapi yang penting dia kain. Dia mempunyai pulau ni. Bukan, kalau zaman dulu. Zaman dulu orang kata apa nak dapat tanah kan tempat-tempat sikit je lah. Lepas tu pergi kat apa? Dapat tanah bayar sikit. Peneroka. Peneroka. Kosong tu lah tu Pulau Hajah Hasiah. Setelah melalui Taman Tamadun Islam. Tu, kena setting timing cantik tu nak dapat sunrise. Ni depan kita ni Masjid Kristen bukan Masjid Terapung. Oh. Masjid Terapung tu dekat Kuala Libai. Masjid Terapung tu di daerah Tasik. Yang ni dah sungai. Hai. Okay, sekarang kita berada di depan belakang Masjid Kristal. Pukul apa ni? 8.10 pagi. Lepas ni gimana? Pergi Jambatan Angkat. Kita akan pergi ke Jabatan Angkat lepas ni. Jom. Away ke Jabatan Angkat. Depan kita ni Jambatan Pulau Duyung. Jambatan Pulau Duyung. Dua lorong kita lalu ni ada lukisan mural. Mural ni bukan saja ada lukis. Dia sebagai tanda dua lorong yang selamat lalu bila air surut. Oh ni. Bila air surut, aku akan pakai dua lorong ni saja sampai di dalam tak. Kalau tak bertanda ni, tengok tak dalam ni. Oh. Macam dalam. Pergi, sini boleh jalan kaki. Yo. Ni, sini. Nampak pasir tak? Dari sini belah kanan, belah kiri kita pun sama juga. Boleh kan? Tapi yang boleh lalunya ni mesti Dua lorong ni. Dia orang ada korek ke apa? ya, memang alu. Oh, alu. Lalu sama, jadi alu. Oh. Jadi masih tak, orang kata tak dia akan terbuka semua bila dia lalu lah. Alu lah buat kan. Jadi tak boleh lah suka-suka lalu sana. Boleh.
Ada orang tahu-tahu lah. Pasti tak ada di sini. Mudah orang tahu. Tapi tak ada orang mancing sini Tak alam air. Air tak dalam. Oh. Yang pakai lipas ni dia Pulau Duyung. Pulau Duyung. Pulau Duyung ni kalau nak cari duyung memang tak ada. Cari dugong boleh. Oh ya. Tapi Pulau Duyung ni biasanya terkena tempat buat penilaian lah. Ni orang repair-repair. Repair boleh, buat baru boleh. Oh. Yang biasa orang tengok dalam majalah 3 ke, tu bawah jambatan. Betul bawah jambatan tak ada pokok buruk tu. Itu dah satu bengkel. Ni kita tunjuk dia ni. Dia ada banyak ni. Yang ni yang buat dengan kayu. Yang mesti ada banyak ni. Ni pun pulau juga. Ni namanya Pulau Pasir. Yang ni pulau buatan. Yang ni buat untuk dalamkan sungai. Dalamkan sungai. Sungai kita tak dalam. Badai pasir lah. Masuk ke dalam. Oh. Jadi asal dia dalam sungai kita. Tepuk bola dia selamat sekarang. Masih lagi korek. Tak nak sekarang. Dia dalam dah sekarang. Tiap-tiap hari Tiap-tiap hari. ada orang beli ke? Ha? Ada orang datang. Orang Terengganu lapar hari-hari. Hari-hari lapar. Sini daripada pukul 6 petang sampai 12 malam. Ada buka orang sikit. Ini kalau nak best petang pergi. Petang, saya beli makan bang. Dapat kursi bakul gitu. Lepak situ tengok sunset tu lagi gitu. Memang lama. Kan ramai. Malam ramai juga. Ni bot nelayan fiber. Oh. Sebenarnya semua kita buat kayu. Ni dah guna fiber. Sebelum ni kayu. Sebelum kayu lah yang lain. Yang ni besar ni. Harga dia 29 juta setiap itu. Balik modal tak? Ha? Balik modal tak? Balik modal? Boleh. 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 Yang ambil masa lama sikit lah. Oh. Ni pula pokok offshore. Yang hantar pekerja ke pelantar minyak tu. Siapa tak bekerja pelantar minyak, ni abutnya. Ni parking saja. Tempat yang naik lagi ada kat jambatan KSP. Ni hantar tengah laut ni bang. 2 jam, 4 jam dah sampai. Ni orang kita sendiri buat orang Terengganu sendiri buat. Ada owner orang Terengganu. Biji ni harga 8 juta. Semua juta-juta weh. Dengan nak pergi semua Fadilah boleh lah. Betul juga semua botilah. Belakang ni ada resort. Geram. Dekat laut ni buat sikit ombak. Oh. Tak kita masih ngomong kan. Gelombang. Mak ni tak salah. Kalau ombak tu keluar. Oh, betul. Lagi faham. Tak kita dah ada benteng macam ombak tu. Benteng pecah ombak. Kita balik. Tak di situ lah. Oh, nama. Oh, tu nama dia buat kat benteng pecah ombak. Oh, okey bang. Ada ni ada potensi nak muntah. Oh. Ini bukan lah. Oh. Benda lain tak ada lah. Oh, bulan lain tak ada. Bila awesome je ada. Oh. Seram. Dia tak biasa, seram je. Kalau nak ikut ke? Tak. Nah. Kalau nak kalian juga eh. Gini. Ha? Gini. Ada. Nak gini. Relax dengar. Seram weh. Oh. Ni kalau tengok ikan mana kat besar tu, orang beli. Dia buat luar. Banyak.
Sini pun dah takut. Kita dah sampai. Terjun. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Kuala Lumpur. Ni dah belakang je bang. Dia tak tali satu, lepas tu umpan ikan 3 satu. Kalau ikan makan, lampu tak kena ni. Ya kan, nak timbul. Lawan ikan tu.